Cara nak setting jam azan mengikut kawasan anda. Pertama sekali, anda perlu tekan button Cities. Sebelum anda nak setting kawasan, anda perlu rujuk buku manual yang telah disediakan. Di buku manual tersebut terdapat country code dan juga city code. Selepas itu, anda boleh semak country code dan juga city code di kawasan yang anda duduk. Sebagai contoh, negeri Pahang, country code-nya adalah 60. Jadi, saya letakkan kod 60 di bahagian subuh. Kemudian, untuk city code bagi Pahang Rompin adalah 19. 19 tersebut anda perlu letakkan di bahagian syuruk. Selepas country code dan juga city code telah ditetapkan, anda boleh tekan button next.